Dia macam ni lah. Ya. PAS ni, selagi dia boleh tunggang, dia akan tunggang. Maknanya, bila dia bersama DAP ni macam Lim Guat Eng tu umpama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. DAP ni semulia-mulia. Tapi bila dia ceraikan DAP, saya tak tahulah dia ceraikan DAP ke DAP ceraikan dia. DAP jadi sehina-hina. Betul. Dan saya takkan terkejut. Saya tak terkejut kalau bila pilihan raya lepas pilihan raya ke-16 ke, tiba-tiba dia mengangkat Waitan Muti. Bukan mengangkat Waitan Muti. Tiba-tiba dia rapat balik dengan DAP. Saya tak terkejut. Possible. Saya tak terkejut. Kan? Masa tu kerja kita senang lah, sebab dia yang akan menyucikan DAP. Dulu dia kata Waitan Muti ni macam-macam. Betul. Dulu dia kata ini Tamil Ilm lah, apalah semua dekat Ramasami. Kan? LTTE. Tapi hari ni dia peluk, dia dakar. Kan? Saya cakap terus terang lah, tak ada apa yang kita boleh harapkan dengan PAS ni. Kan? Kalau dah dia punya fungsi dewan bukan Islam, PAS. Si Bala pun cakap dia boleh jumpa Rasulullah 2 kali. Boleh baca Quran. Dia orang pun boleh mengiyakan. Ya. Kita nak cakap apa lagi? Kan? Dah jadi cabang pula tu. Dalam sebagai memanglah. Dewan bukan Islam PAS. Salah satu dewan. Memang dah lama dah tu ada. Ini bukan dewan. Dia sekali sahkan pula sebagai cabang. Sayap lah. Memang. Berarti dia bukan Islam. Dah jadi PAS. Ya. Itu sebab bila Haji Hadi, bila orang tanya apa pandangan Datuk, Haji Hadi mimpi jumpa Rasulullah. Pandangan saya simple. Sebenarnya dia bukan jumpa Rasulullah, dia jumpa Bala dalam mimpi yang sama. Dia mimpi dah Bala mimpi dia. Bala nampak Haji Hadi sebagai Rasulullah, Haji Hadi nampak Bala sebagai Rasulullah. Yang itu yang menyebabkan dia kata muka Rasulullah, muka Nabi ni gelap. Belum lagi lah pernah saya terbaca. Ya betul. Tak ada. Kita tak boleh menghina Orang kata Rasulullah gelap. Betul-betul kurang ajar. Betul. Minta maaf cakap lah. Tapi itulah masalah ahli PAS. Ya. Hati sudah buta. Tak berani nak menyanggah. Tak menyanggah satu hal. Tapi setidak-tidaknya tapislah guna otak. Ya. Tapis guna otak. Mana yang boleh pakai, mana yang tak masuk akal. Betul. Kalau saya jadi pemimpin PAS, diorang ni patut dah lama sedar. Lagi banyak Haji Hadi buka mulut, lagi rosak imej PAS ni. Dia tadi pun itu juga jadi jawab dari. Lagi rosak imej PAS. Lepas tu bagi menang tak tanding lagi bersama. Kan? Kalau dah tahu orang tu ni otak dah tak berapa nak center. Kan? Tukarlah, bagilah Samsuri tu ke, kan? Ataupun apa? Setidak-tidaknya Samsuri ni boleh cakap dengan ada sikit munasabah. Ya. Walaupun dia akan selalu pergi ke New Zealand. Tak tahu apa pasal.